Okey, kita kembali dalam rancangan We Talk Podcast pula. We Talk Wedding. Yalah, baru episod 2. Baru 2 episod. Nama sendiri, nama podcast sendiri pun tak ingat. Okey, kita kembali pada soalan yang seterusnya. Kalau setiap bidang dalam industri wedding ni actually pada pendapat aku boleh kategorikan semua tu adalah satu profesional punya bidang lah. Macam bakery, buat kek dia kena profesional. Kena pastikan orang kata dia punya kek tu sampai berdiri, tak adalah lembek ke apa kan. Cair kan. Makeup artist, dia punya makeup tu yang akan bertahan sampai ke petang ataupun malam. So even performer pun live band, kita tengok dia orang very professional. So kalau misalnya dalam MC ni, yang aku nak tanya sangat lah dari POV kau, pengalaman kau as MC, kalau aku nak tanya apa definisi MC yang skillful ataupun talented ataupun even professional? Bagi aku dia MC sebab dia jantung kepada majlis tu, event tu ataupun wedding tu lah. Okay. Sebab orang datang dia akan tengok MC tu. Okay. Sampai-sampai dia akan dengar suara MC tu. Dia beza lah, MC dengan DJ dia lain. Betul. So MC, orang akan dengar MC dulu. Okay. Jadi orang takkan tanya, kalau contoh program dia takkan tanya siapa pengarah, dia takkan tanya, dia tanya MC dulu. Kalau silap MC, MC yang kena. Maksudnya kalau teks tu silap contoh kan, MC yang kena sebab MC yang baca. Walaupun maybe information Yes, tu dapat nama ke salah ke kan. Contoh kita dapat nama lain, lepas tu kita baca rupanya salah. Kita yang kena. Faham. Kita dapat daripada lain. So bagi aku dia adalah jantung dalam majlis tu. So kalau contoh pengantin tu kata saya nak saya punya majlis ni tak nak nangis-nangis, nak hype. So dia kena buat dia tak boleh lah nak nangis kan, nak bagi nangis tak boleh. Faham. And then benda ni dia bukan bergantung kepada teks mata-mata. Kalau wedding lah, kalau bagi saya sebab dia kena ada waktu ad hoc. Kadang-kadang tiba-tiba macam ni, apa kau nak buat? Sebab kadang-kadang memang betul ada floor manager, ada stage manager, ada semua. Tapi yang pegang mic kita. Okay. So kadang-kadang keputusan tu kita yang kena letak. Faham. So pernah je saya jadi MC, tiba-tiba makanan tak sampai lagi. Okay. Maksudnya hall tu tak nak cerita lah hall mana kan. Tak payah. Tak cerita. Cerita mati sini. Okay. Kan pengantin nak masuk pukul 12.30. Alright. Makanan tak ada lagi. Bapak. Tetamu semua dah ada. Ni cerita betul, memang ada. Dia tanya saya nak masuk ke tak. Saya kata jap, tunggu dulu. Pukul 1 tak ada lagi makanan. Pukul 2 pukul 1.30 tu tak ada lagi. And then pengantin tu dah macam dah hilang mood seri dia lah. Sebab dia nikah tempat lain, sanding tempat lain, Same day. sama hari. Tapi sebelah-sebelah aja hall tu. Cuma mungkin tak tahu, saya tak tahu. So masa nikah ada makanan, sanding tak Yes. ada makanan. Faham? And then waktu tu saya kata okay tak apa, kita masukkan dulu. At least semua tetamu ni boleh ambil gambar dulu. Okay. Walaupun contoh dia datang nak makan kan, tapi tak ada makanan. So at least boleh ambil gambar dulu. Okay. Okay, lepas tu dia pun okay tak apa. Kalau Arif kata macam tu, okay saya bagi lah. So dapat selamatkan lah. Masuk lah. Masuk, duduk atas, and then dapatlah selamatkan tu. Lepas pada tu ada makanan. So waktu tu nak situasi tu menunjukkan bahawa kadang-kadang MC ni kena bagi direction lah. Yes, apa waktu tu. Sebab dia tak ambil floor manager pun waktu tu. Okay. So waktu tu ada MC je. Tapi kalau ada floor manager, kau kena bincang dulu lah. Yes, kalau ada floor manager kena bincang dengan floor manager sebab floor manager yang uruskan sebagainya kan. Definisi untuk pandai kawal keadaan lah. Dari segi ayat contoh dia ada MC yang ayat dia puitis. Ada MC ni dia ayat tak puitis pun, tapi suara dia wow. Okay. Ataupun perwatakan dia wow, aura dia wow. So bagi aku dia luas lah benda ni. Ada orang dia suka pattern MC yang macam ni. Faham. Ada orang dia suka MC yang macam ni. Okay. Macam tu lah. Alright. So kalau aku letakkan diri aku sebagai seorang fresh graduate ataupun even maybe habis SPM kan, kalau aku nak masuk dalam dunia MC, apa yang kau akan cuba nasihat? Adakah kau suruh aku Tak payah masuk. tak payah masuk sebab MC dah berlambak dah ni, nanti kan job aku putus? Ataupun kau rasa macam okay, jadi apprentice ke, you join aku ke, ataupun maybe kau akan cakap okay, kau jadi MC tapi kau ni laluan dia, aku laluan aku. Kalau aku untuk nasihat, jadi lah. Sebab kalau ni yang semua yang team ni, semua yang datang, Arif, boleh tak aku nak jadi kat MC? Okay. So macam okay boleh, kau ikut aku. Alright. Bila dia ikut, dia tahu okay situasi macam mana sebagainya kan. Lepas tu okay macam mana nak branding kan, okay buat konten buat dengan aku. Okay. So dia stand nama aku macam tu lah. Bagi aku nasihat aku, kalau nak buat try, boleh, tak ada masalah.
Selagi Boleh try lah. boleh try. Tapi janganlah pergi kosong macam tu, sebab tu majlis orang. Itulah satu-satunya majlis orang. Betul. Jangan rosakkan majlis orang. Okey. Pergi boleh tiba-tiba pergi sana Tak habis. boleh. Tak Mic boleh. pun tak bunyi. Mic pun tak boleh. Tak boleh lah. So Okey. kena study juga lah. Sebab tu siapa yang nak buat wedding ataupun MC lah terutamanya kan, boleh, tapi pergi dulu, guide dulu, pergi tengok, pergi belajar. Abang aku pun kadang-kadang kalau contoh ada tak ada job kan, Sabtu ataupun Ahad contoh. Kalau kadang aku ambil Sabtu je, Ahad tak ambil, nak rehat. Kadang-kadang aku ikut je MC-MC yang lama-lama, yang abang-abang sini-sini, otak-otak kan. Ikut. Sebab kita nak tengok pattern dia macam mana. Kita nak belajar dia. Kadang kita tanya dan sebagainya. Macam mana dia letak harga, macam mana dia deal. So kat situ banyak lah. Bagi aku kalau daripada income yang kita dapat tu, kita kena invest sikit. Invest untuk kelas. Okey. Contoh konten. Sekarang masih lagi engkau? Ada Yes, ada join kelas masuk kelas. Okey. Macam baru ni baru jumpa dengan seorang tu, nama apa? Abang Amirdin. Kalau Amirdin. Yes, Amirdin. 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 So aku masuk kelas dia. Amir. Amir. Saya punya tudun kat sini. Tudun. So dengan Amirdin sama. So Okay, saya masuk kelas dia, belajar, dan kita tahu banyak benda yang like, punya macam ni boleh juga kan. Faham. So Faham. kena Tapi invest. dia power lah. Dia power. Aku pernah banyak kali lah dengan dia. eh? Memang dia ada aura. Dia kenal saya. Claim. Aura farming. Okay, bila kau dah share sikit, walaupun 3 tahun kau punya experience as a professional MC, tapi tak dinafikannya banyak lah kau cerita pengalaman-pengalaman kan. Tapi boleh tak kalau aku nak tanya, apa one of the best pengalaman experience yang kau dapat bila kau jadi MC? Dan kalau boleh kau share dengan aku, jadi MC je dapat rasa benda ni. Okay, faham. Satu je, lepas pada kita habis tu, dia akan datang, terima kasih majlis tadi, terima kasih ni. Itu kita rasa sebab kita jadi salah satu watak yang penting juga. Okay. Yelah, betul lah, cameraman dan semua tu betul. Ah. And then satu lagi, kita bila orang datang terima kasih tu, walaupun bukan majlis kita, tapi kita rasa macam aku dah Part of the family. Yes. Kalau dalam Islamik dia, kita dah bantu untuk bina satu masjid. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Universiti Islam Selangor. Okay. Betul-betul jadi Tak, betul. jadi duta. Tapi betul, sebab kita jadi salah satu, jadi yalah, kalau dia baik, dia maksudnya dia bina dia, sebab semua tu kan jadi satu pahala untuk dia. Ya, betul. So aku jadi rasa macam bila jadi MC, bila nak balik kita letih, serius letih. Kadang-kadang kita letih, kita nak balik, tapi tiba-tiba ada seorang datang, terima kasih Arif, ni bagus lawak. Pujian tu je lah, itu bonus lah kan. Tapi terima kasih dia tak berkira pun dalam keadaan okay, tak apa, letih-letih pun terima kasih kalau tak ada Arif ni. Dia senang cerita, kalau pengantin tu lagi penat, lagi datang dekat engkau, lagi cakap terima kasih, lagi kita kau nak rasa dengar macam, feedback tu. Kita memang nak dengar feedback tu. Sebab yelah, kadang-kadang kita nak tahu juga okey ke. betul. Okey ke Takut betul. shot sendiri je. Takut shot sendiri. Betul. Ni balik shot sendiri kan. So, handsome saya aku. Aduh. Tengok video, sedap dah. Rupanya hauk punya. Punya hau. Okay, So faham. itulah part yang paling best, bila nak balik, lepas tu dia datang terima kasih. Alright. So each and every time, of course lah, kau akan cubalah untuk dapatkan review daripada Yes, pengantin apa semua kan. Kadang-kadang dapatkan lah. Kalau contoh, sebab sebelum ni pernah je aku jadi MC, lepas tu Datuk Siti Nurhaliza ada cuba nak dapatkan feedback tu, tapi tak sempat, dia balik dulu. Memang lah. Tapi waktu tu itu adalah job yang ketiga. Oh ya? Yes. Wow. Dekat Estate IIUM. 3. Job yang ketiga. Wedding ke bukan? Wedding lah. Wedding. Itu wedding yang ketiga dalam hidup aku pernah jadi MC. Tiba-tiba dia ada. Waktu tu tak terfikir lah. Tapi dia tak nyanyi, tak apa, dia as a jemputan. Dia tak payah, dia jemputan je. Cuma dia memang duduk depan tu, memang kita raikan. Di kenalan-kenalan kan. So waktu tu rasa macam, ruginya aku tak ambil waktu tu kan. Tapi tak apalah. Lebih profesional lah. Kadang-kadang kita kena jaga. Tapi dalam video ada gambar dia, okey lah. Okey tu. Okay, ada tak ada. Tak ada. Okay, yang tak best pula, ada tak? Yang tak best. Kalau boleh tapis lah. Aduh. Tapi mesti ada yang tak best. Yang tak tapis best tu maksud aku sensor nama lah. Sensor nama, nama ke, Tapi yang lokasi tak best ke. selalunya macam ni. Yang tak best, yang dia akan datang, dia cuba banding-bandingkan. Oh ya. Ataupun macam ni. Okay, yang part banding-banding ni dia berlaku pada waktu bila dah nak balik ke? Tak, waktu tengah jadi lah. Oh, tengah on action lah. Okay. Waktu tengah jadi, kita tengah jadi MC, tiba-tiba boleh tak awak cakap banyak sikit ni. Dia kan ada pemikiran orang, okay, dia nak macam cakap banyak. Itu kan DJ, itu part DJ. Okay. Itu di MC kita eksklusif suara kita. Maksudnya kita keluarkan part yang betul-betul penting. Kalau DJ ni dia macam-macam lah, dia boleh cakap kan. So lauk dan sebagainya kita boleh cakap, tapi bukan selalu. So dia nak kadang-kadang kalau kita datang wedding kan, contoh datang wedding kan,
kita datang wedding, kita bukan nak dengar sangat pun orang berceloteh kat depan. Betul. Kan kita nak sembang kawan-kawan kita. Betul. Kan. So kadang-kadang dia datang, dia bagi tahu macam ni, kita jadi macam tak apalah, okeylah. Kerenah manusia lah kan. Kerenah tetamu. Kadang pengantin okey. Parent. Okey, faham. Kadang-kadang parent okey, pengantin. So dia jumpa dengan ramai orang. Videographer pun mesti tahu punya. So okay, one of the benda yang bagi kau kenangan tak best adalah yes, perbandingan Perbandingan tu lah. Okay. Sebab kita pun tengah study, tengah belajar juga. Okay. Kita tengah usaha. Kadang-kadang kita buat all out tapi tiba-tiba rupanya dia macam tu je. Kita macam faham. tak apalah. Ada something yang kita kena repair lah. At the end of the day kita kena reflect balik lah. Ya, betul. As MC, buat masa sekarang ni fokus on Malay wedding. Malay wedding. Ada dapat daripada Chinese Saya wedding? pun dapat daripada Singapura. Singapore? Yes. Semalam Semalam? macam Dah confirm lah? Ha? Dah confirm? Tapi dia 2027. Okay. Dia nak lock dia 2027. So saya kata nanti saya bagi rate lah. Saya bagi quotation lah. Belum bagi lagi lah. Tapi waktu dapat Singapura tu macam wow. Cakap ni payment Singapore dollar. Waktu tu wow macam okay. Lepas tu saya tanya lah BM ke BI. Dia kata tak, saya nak BM je. Oh ya? Dia nak BM. So saya macam okay alright. Okay. So sekarang pun saya dah masuk untuk selawat taslim. Okay. Kan ada 4 selawat taslim. Saya buat selawat taslim live. Live lah? Jangan suruh try kat sini lah. Ya, tak ada. Tak ada. Tapi saya dah buat. Hampir dah 5-4 kali lah buat. Selawat taslim kalau pengantin nak. Ada terkucil ke? Ha? Bila tarik tu Awal-awal dulu. Awal dulu starter dengan kena paksa sebab tu wedding kawan. Okay. So macam kawan-kawan Kena tolak lah, kena tolak. kawan-kawan kata kau dah lalang ke MC, kau buat surprise kat dia. So kita buat Buatlah surprise. Tapi sendiri pun nak, sendiri pun makan diri. Sendiri pun cuba nak juga waktu tu. Tapi waktu tu macam kunci sikit lah. Sikit lah. Okay. Tapi kita cut lah itu. Video tu kita cut je. Awal-awal lah. Awal Kan. lah. Sekarang Alhamdulillah orang kata Alhamdulillah. okay. So yang Singapore tadi bukan Chinese, bukan Indian? Tak, dia Malay. Malay lah. Cuma dia kahwin dengan sana. Kalau dapat Chinese dengan Indian okay ke? Kau ada nak ambil juga ke? Saya tak sangat ambil. Tak prefer lah. Tak prefer lah. Saya Takut akan bagi bukan pada- bidang kita, Yes, kita salah cakap. Saya kalau saya tak tahu, saya bagi tahu saya tak tahu. Contoh kalau macam saya ambil juga dinner event, saya ambil. Tapi jarang ambil. Sebab fokus pada wedding ni dia senang. Tentatif sama je. Dah selalu, so ganti yakin lah dengan kita. Untuk fotografer ataupun videographer lah specifically, sebab itu bidang aku. Okay. Kita orang selalu mengalami satu debate, bincang dekat social media pasal harga lantai, harga ceiling. So daripada point of view kau as MC, adakah culture ni memang ada juga dekat MC? Issue underpaid, rule tu besar tapi harga tak setimpal. Ataupun maybe ada orang yang buang harga, kan? Ataupun maybe kita tak ada salahkan student tau, tapi kadang-kadang ada student yang akan gunakan hal alasan aku student je, so ni part time aku tak nak lah charge macam-macam. So aku faham Ada, mesti ada juga. Ada juga. So culture MC Kadang-kadang dia cakap alah cakap je. Alah cakap je takkan. Waktu kita dengar cakap. Yalah, kadang-kadang ada orang persepsi kat luar sana macam yalah, benda ada skrip kan, so baca je, bukan ada orang tengok. Ada skrip orang tu pun ada orang nak beli je. Contoh kalau aku tak dapat MC waktu kan, dia kata apa kalau hari tak dapat tapi saya nak beli teks tu, boleh? Kita akan buat. Wow. Tapi So kau jual teks jugalah. Tapi sekarang ni tak ada dah betul-betul fokus jual. Kalau betul-betul klien tu nak, so kita bagi lah. Okay. Tapi tak ada dah. Tapi atas alasan sebab dia tak dapat nak hire kau lah. Itu je lah salah satu alasan pun kalau nak jual pun macam kan. tu je lah. Tak dapat sebab yalah kita satu je, tarikh dah bertembung, so kita ambil satu je kan. Macam tu lah. Siapa yang book dulu, kita akan ambil yang tu lah. Kita bagi siapa dia bayar depo kan, contoh kan, kita ambil yang tu. Macam tu je. Tak ada lebih-lebih pun. Okay, faham.